Yang ni apa pula? Ni bag. Apa ni? Kedai Ni David kakak pergi Shopee House tadi tu dapat dia punya ni. Jones. David Jones. Kakak nak apa? Yo, cantik. Colour soft yellow. Yo, dia macam leather. Pasal ada zip belakang. Macam untuk ibu je. Sekejap lah. Agak lah. Ha. Oh, dia panggil apa? Dia panggil kakak yang Purse. bukannya handbag. Purse, Handbag purse. lah. Handbag apa? Purse. Purse. Ada tali lah. Ni Kalau ibu, tak ada ibu punya. ni. Untuk ibu. Ibu lah Tapi design kalau dia. tak ada tali kakak boleh pakai. Nak pegang macam ni. Nak pegang macam ni. Ha. Lepas tu nanti phone semua tak kat ayah. Mana nak Apa pegang pula beg? ayah dah tumpang handphone Ni. semua kunci kereta. Ni ada ni. Ada ruang kat sini. Lepas tu ada zip lagi kat dalam dia. Okey, cuba letak handphone. Letak handphone. Sekejap, pasang ni dulu. Ha, pasang. Kakak ni pergi Shopee House kenapa tak ajak Abang ni? Ayah yang tak kasi kita. Action ni. Ada pernah cakap dah kan. Tanya ayah. Ayah kenapa bawa kakak, kenapa tak bawa kita? Ayah ni. Pergi mana? Shopee House lah. Tengok kakak punya barang je semua. Kita tak dapat apa-apa pun. Amari dapat kasut tu, apa benda tu kasut tu? Kasut ni bukan dekat Shopee House. Okey lah tu. Ayah pun tak dapat kasut. Dah ayah dapat polo hari tu. Nah, Go. Ibu ambil lah. ibu lah ni. Handbag. Tapi kalau tak payah dia punya tali pun, kakak tu lah. Tapi susah lah nak kena pegang macam ni. Siapa je nak pegang? Itu dah nama dia menunjuk. Kau pakai macam tu menunjuk kan? Riak dia. Kalau ya. beg kecil boleh lah. Ni beg besar. Okey, cuba try letak. Handphone letak wallet. Muat. Mestilah muat. Muat dalam ni luas sebab tu. Cuba tak make up lagi. Wallet boleh simpan dekat tempat zip. Sebab tersorok. Mana? Tengok. Ni ada tempat zip. Ni ada ruang. Dalam dia ada brand apa? Cuba buka brand. Tunjuk. David Jones lah ni. Yang ni. Tak Dalam, nampak. dalam dia, Tak dalam. nampak. Nanti adik. Adik. Nanti jangan tarik. Oh. Dalam dia. Weh, Okey, baldu dalam ni. Tak. Dia macam kain. Weh, Kain bagus biasa lah. Kalau yang lain tu dia macam plastik. Luar dia leather. Lepas tu dalam dia macam kain. Amari nak lah tu. Tak, itu dah ada dah. Ada apa? Okey lah. Beg Pegang sekolah. Afian lah. Sekolah. Kita sekarang ni nak beg sekolah, bukan beg jalan. Kita memerlukan beg sekolah baru, bukan beg jalan. Cuba kakak jalan pakai beg ni. Kau ni pegang macam ni ke? Nampak balik lah. Sebab beg ni besar. Ha. Kalau beg kecil boleh lah. Abang Lawa ni lah colour dia. Ada. Soft yellow. Fia, ni. Sibuk je. Sibuk je. Ada iPhone. Ni phone. Tunjuk. Kakak Kak ambil kat mana? Shopee House lah. Dapat dia tu. Shopee. Jangan main rambut dia. Fia, sini nak betulkan rambut. Ni, nak betulkan rambut. Cuba pakai lagi sekali bagi abang ni pula pakai. Tak nak. Cuba bagi abang ni pakai. Tak nak. Tak nak. Tak nak. Buruk. Buruk. Dia cakap buruk. Okey lah kakak dia tak tahu fashion. Orang sekolah agama kak. Kakak, dia tak tahu fashion. Tak habis. Sebab tali dia besar kot. Kalau tali dia yang jenis besi tu okey je. Okey, cuba Kalau buka. tali nipis tu okey je. Okey, tadi dengan tali. Sekarang buka dengan tanpa tali. Tali tu tak tepi. Nampaklah muda. Tapi ni beg ni besar. Kalau beg kecil boleh lah pegang. Ha. Mana pakai tu? Kalau wanita bayar dah ambil pegang lah. Dah ambil lah. Tak ada kuning je. David Jones. Paris. Warna soft yellow. Paris. Oh, zip dia. Okey tak? Okey. Zop. Nah, Dia ada 2 zip ni. Banyak ada 3 zip. Oh. Begitu dia punya tag dia tu mahal. Ada warranty card lah. Mana? Tu. Ha. Mana ada? Tu warranty card. Mana ada? Bukanlah. Ni material sintetik lah. Bukan warranty card lah. Dia punya tag je.